Ada ramai orang dia tak boleh nak keluar dari masalah dia bukan sebab dia tak mencari ilmu, ataupun bukan sebab dia tak mencari solution, atau bukan sebab dia tak cari nasihat orang lain, tapi dia pilih-pilih nasihat mana yang dia nak dengar, dan dia pilih-pilih ilmu mana yang dia nak pakai. Kadang-kadang benda macam ni yang buatkan dia stuck dan tak berubah, tak dapat penyelesaian dalam hidup dia, sebab dia amalkan pilih-pilih. Sebenarnya kan kalau orang tu nak berjaya ataupun nak ubah hidup dia ataupun nak buat sesuatu yang besar, dia tak boleh pilih-pilih ilmu. Dia kena cuba dapat ilmu, belajar, cuba buat sampai jadi. Ataupun bila dengar nasihat orang, jangan kita pilih nasihat mana yang kita rasa sesuai dan selesa nak dengar ataupun selesa nak buat. Sebab nasihat memang tak menyelesakan. Tak ada nasihat yang akan buatkan kita rasa selesa. Nasihat selalunya akan push kita untuk jadi lebih bagus. Kalau nasihat tu selesa, maksudnya mungkin nasihat tu hanya nak menyedapkan hati kita. So, jangan pilih-pilih nasihat. Buat je.